Assalamualaikum dan salam sejahtera. Umum telah sedia maklum, selaras dengan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024, mana-mana hospital di Malaysia telah diwatakan sebagai kawasan larangan merokok. Sehubungan itu, semua warga hospital, pesakit, pelawat serta kontraktor hendaklah mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan dengan tidak merokok atau menggunakan produk-produk merokok di dalam kawasan hospital. Persekitaran hospital yang bebas asap rokok memberikan berbagai manfaat, antaranya melindungi kesihatan pesakit, pelawat dan warga hospital daripada pendedahan kepada asap rokok dan asap rokok terpakai, mewujudkan persekitaran yang lebih sihat, selesa dan kondusif untuk proses rawatan serta pemulihan pesakit, menyokong amalan hidup sihat dan menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dalam usaha membudayakan persekitaran bebas rokok. Selain itu, pematuhan larangan merokok juga dapat mengelakkan ancaman bahaya kebakaran serta memastikan lanskap hospital sentiasa bersih dan bebas daripada puntung rokok. Marilah kita bersama-sama memainkan peranan dan berganding bahu mematuhi kehendak perundangan yang berkuat kuasa, di samping menjadikan Hospital Chancellor Tuanku Muri sebagai sebuah hospital yang selamat, bersih dan bebas daripada asap rokok. Terima kasih.